produk MXY Solution. Apa feedback Tuan berkenaan produk ni dan memberi manfaat kepada Tuan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekala pengguna dulu. Dan sampai pengguna, saya ada 3 testimoni. 3 testimoni yang saya dapat. 1 saya, 2 untuk anak. Perempuan 1 jadi 4 lah. Sama lah cerita perempuan saya. Dia selalu dia suka pening. Bila pening, saya cakap dengan doktor, kawan saya, kebetulan kawan saya ni doktor. Kemudian dia kata kekurangan mineral. Okey. Kemudian bila saya bagi titik pagi 3, malam 3, tengah hari pun 3 hari, kudannya kadang-kadang 5 lah. Kemudian dah tak pening dah. Alhamdulillah. Doktor kawan saya ni dia kata cek darah tentang mineral dulu. Bila saya dapat MXY ni, saya cek lah. Tak payah cek lah, dah tak pening, okey dah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri tak boleh dia suka berak berdarah, silap makan berak berdarah selalulah. Kemudian yang terbaru 2 minggu berak berdarah. Bila saya amalkan MXY ni, jadi cadang tu nak pergi beli ubat, tak beli darah banyak. Kalau kita buang air besar kan pagi tu dia macam banyak. Kemudian secara automatik lah ni dia stop. Saya kata okey MXY ni. Jadi saya tak makan lah ubat yang kita nak kena pergi di farmasi tu. Itu yang kedua untuk saya. Kemudian yang terbaru, banyak saya nak beritahu lah. Yang terbaru, saya buang air besar. Pada last kali saya cuci, dia ada macam satu ketulan yang keras lah. Yang macam bergigi, dia keluar melalui orang kata apa, tempat kita buang air tu. Saya ingat mungkin ketulan lama yang mendap di usus tu, dia boleh bawa keluar lah. Itu untuk saya dan isteri lah. Isteri rambut isteri sekarang ni selalunya bila dia mandi gugur, cukup banyak sekarang ni dah kurang dah. Alhamdulillah. Itu untuk saya dan isteri dan untuk anak. Kalau nak sama minggu depan. Okey, bagus. Sambung minggu depan. Kalau tidak nanti panggung wayang tiket semua orang dah tak nak beli lagi. Nak ni banyak. Bagi tahu sikit lah apa. Minggu depan mungkin saya tak jumpa kan. Saya nak tahu. Anak saya ada jadi orang kata apa kan, dia ovari dia tu. Jadi sis. Kita panggil fibroid apa. Kemudian doktor dah nak operate. Dia dah operate dah kali pertama dulu. Kemudian dia naik balik. Bila naik balik, baru ni bila pergi scan di KL, dia ada 4 cm. Bila dia ada amal, saya pun bagilah MXY ni, saya bagi dekat dia amal lebih kurang seminggu lebih dah. Kemudian baru ni, dia pergi check sebab doktor nak susulan dia buat orang nak operate sekali lagi. Susulan tinggal 2.9 cm dah. Alhamdulillah, syukur. Dia tinggal 2.9. Doktor kata kalau gini tak payah operate lah. Kita tengok bulan 10 nanti. Alhamdulillah.